Bayangkan hari ini anda ada RM15,000 secara tunai. Anda ada dua pilihan, sama ada anda simpan saja duit dalam bentuk tunai atau anda tukarkan kepada 5 dinar emas. Pada hari ini nilainya hampir sama. Tetapi 5 tahun dari sekarang ceritanya boleh jadi sangat berbeza. Jika RM15,000 itu kekal sebagai tunai, setiap tahun nilainya perlahan-lahan susut akibat inflasi. Harga barang naik, kuasa beli duit semakin lama semakin lemah dengan kadar inflasi sekitar 2.15% setahun. Dalam tempoh 5 tahun, kuasa beli RM15,000 itu boleh turun kepada sekitar RM13,000 sahaja. Sekarang, bayangkan pilihan kedua itu jika RM15,000 ditukarkan kepada 5 dinar emas, anda sebenarnya menyimpan 21.25 gram dengan grade emas 999. Nilai emas pula bergerak berbeza daripada tunai. Jika harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun, dalam tempoh 5 tahun, nilai 5 dinar ini boleh meningkat kepada RM24,000. Antara menyimpan tunai yang semakin susut nilainya atau emas yang berpotensi untuk meningkat nilainya, pilihan mana yang lebih baik untuk melindungi simpanan anda? Sebab itu, bagi ramai orang, emas bukan hanya sekadar simpanan, ia adalah untuk melindungi nilai kekayaan. Bagi anda yang ingin mengalihkan sebahagian kekayaan anda ke dalam bentuk simpanan emas, klik saja button sign up saya di bio, saya akan bimbing sehabis baik.